Makanan ni dah bakar dah. Nak letak kat mana? Bawa masuk. Letak kat lantai tu. Abah nak peresap keris ni. Kalau tak dilangi, lama-lama rosak mata dia. Kenapa asah keris pakai asap, bah? Kenapa tak pakai batu asah? Kan senang. Mana boleh pakai batu asah. Nanti nipislah matanya. Mudah patah. Boleh tajam ke asal guna asap tu, bah? Macam tak percaya je. Inilah cara pendekar-pendekar Melayu dulu jaga keris. Bukan main tonyoh jaga asap ni. Ada amalan-amalan yang tertentu. Wah, Abah ni kira pendekar lah ni ya. Abah pernah jumpa hantu ah? Mengarutlah kamu Isuk. Abah bukanlah pendekar sangat, tapi adalah belajar sikit-sikit. Ya. Abah belajar silat apa, Abah? Mana boleh bagi tahu kamu, Sob. Kamu tu kecil lagi. Nanti bila kamu dah besar, baru Abah cakap. Kalau kena gayanya, Abah akan ajar kamu bersilat. Nanti kena lawan-lawan macam dalam TV tu. Takut ah. Kalau benda lain, naklah belajar. Belajar benda apa pula? Belajar main kasut roda ke, gimnastik ke, belajar main gitar ke. Cek, budak-budak sekarang ni lain macam betul kepala otak ni. Usop nak keluar kejap. Nak pergi ke rumah Abu. Kalau ada apa-apa, suruh Abang Budin cari kat sana ya. Kalau ya pun, makanlah dulu, Sob. Kamu ni suka benar merayau ke rumah orang. Kan sekarang ni time orang makan tengah hari. Alah, makan nasi lagi. Boring lah, Mak. Dari kecil sampai besar, asyik makan nasi aja. Ai, udah tu apa lagi? Apa salahnya sesekali kita makan gandum ke, kelapa sawit ke, kacang soya ke? Kamu jangan nak merepek, Sob. Yo, dah sudah makanlah. Jom lu masuk. Jom lu. Assalamualaikum. Dol. Marilah masuk. Mari makan sama-sama dengan Usop ni, Ajak kawan-kawan tu sekali. Abu, marilah makan aku, Payahlah, pakcik. Kau makanlah seorang lah, Sob. Abu tak nak. Dia dah kenyang. Oi, aku nak lah. Makan cepat sikit, Sob. Aku ada projek best ni. Kita orang tunggu kau kat depan, Nak ke mana korang ni? Kelang kabut benar bunyinya tu. Ada mesyuarat agung, pakcik. Korang tunggu kat mana ni? Kat panti mau pokok tu. Depan halaman rumah kau ni lah. Aku makan kejap ya. Tunggu aku. Eleh. Tak sampai minit tu duduk. Dia dah sampai. Okey, ke mana kita? Apa projek baik ni? Mandi sungai ke? Nantilah. Sekarang kita ceritalah. Jom pergi rumah Kim. Manalah dia orang ni? Semalam janji sama aku pagi. Sekarang matahari sudah telik pun, dia orang tak sampai lagi. Entah-entah dia orang ni buat janji palsu. Saja tak nak kasih aku tengok video sama-sama. Kim. Oh ya Kim. Kita orang dah sampai lah. Mereka sudah sampai pun. Marilah, Nek. Mari. Aku ingat engkau pergi tengok video kat tempat lain. Pernah aku tunggu tahu. Mana boleh tengok dekat tempat lain? Kan kita orang sudah janji sama engkau. Usop punya rumah mana ada video player. Oh, inilah projek korang ya. Cerita apa ni, Abu? Kendor lah. Cerita silat-silat. Cerita tadi hero dia terror lah. Kalau aku jadi macam tu, mesti semua orang respect tau. Tapi kan, aku tak nak jadi hero yang kurus tu. Tak smart. Aku nak jadi pendekar yang body dia berketul-ketul tu. Ada ilmu pula lagi. Guna punya ayam. Tengah hari terik macam ni pun nak kokok. Buat orang terkejut aja. Cis, rasakan ni. Ya, alamak.
Itulah akibatnya jika cuba mencabar pendekar tangan besi. Itu baru jurus yang pertama tu. Woi, apa kena kau? Dah sawan ke apa? Tak ada peri kemanusiaan langsung. Ingat tak sakit ke kena selipar tu? Alah, selipar getah. Bukan balingan batu. Relax lah. Apa? Ha? Selipar tak ada sakit ha? Cuba orang kau punya kepala orang kasih baling sama selipar. Orang tu tak ada marah kah? Ha? Tak ada marah kah? Iya. Ngantuk pula dah. Dapat lelak sejam 2 ni. Cantik tak ni? Hamba kecemasan. Ingin segera menghadap hutan. Berikan hamba laluan. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Kiranya sembah Dahaka jualah yang Patik ingin kabarkan. Ada apa wahai Memanda? Cemas benar nampaknya di mata beta. Bala apakah yang datang melanda? Atau telah pecah perang di luar sana? Punten Patik tuanku. Titah tuanku tidak terlaksana. Pendekar Usop terlalu sakti ilmunya. Tiada lagi dibendung segala engkara. Ia sekarang bermaharaja lela. Cih, jangan diaitkan muka beta. Apakah negeri ini sudah kekurangan pendekar dan satria hingga kan si Usop tidak mampu dilukai? Bukan tiada kami mencuba. Telah banyak yang hilang nyawa. Barisan tentera dan hulu balang bukan tandingannya. Jangankan luka, menyentuh tubuhnya pun tiada upaya. Sadarkan kepada rakyat beta, barang siapa dapat membuangkan pendekar Usop itu dari negeri beta ini, nescaya beta anugerahkan setinggi-tinggi pemurniaan. Ampun tuanku, titah tuanku Patik junjung. Ada siapa yang berani beradu kekuatan dengan aku? Silakan. Bagaimana dengan pendekar Usop? Tiada mahukah tuan hamba menguji ilmu? Dengar kabarnya ampuh benar tuan hamba. Cubalah buktikan. Lembut benar tangan tuan hamba. Gemalai bab penari kebudayaan. Kalau setakat ini saja kemampuan, balik saja melipat kain di rumah. Cez! Lupa sungguh mulutnya. Pantang Datuk Nenek hamba dihina sedemikian rupa. Cez! Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Bukan saja lembut, tetapi bodoh jua rupanya. Bermada tak kena gaya. Apa ke pula cerita pasal bunga? Aku punya sukalah. Aku punya peribahasa. Kau apa peduli? Ya! Ada sesiapa lagi yang berhajat? Melah. Cih! Anak bersana ni baru kembang ekor. Kalau berani, mari kita bertempur. Apakah gerangan kalian? Aneh benar cara kalian berpakaian. Apakah baru balik dari pertunjukan fashion? Cih! Makan boleh sebarang makan. Cakap jangan sebarang cakap. Tenaga perahu boleh diundur. Tenaga cakap buruk akibatnya. Kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Celupanya dia. Jangan ingat kau seorang aja handal dan begini. Aku pun handal juga di negeri aku. Ni apa hal cerita pasal perahu, pasal pulut semua ni? Apa korang ni pencak akal ke? Tengok ni memain ni tomat ni. Kalau kau nak tahu, silat ni lah yang Van Damme guna dan cerita Blood Sport tu. Sebagai intro, ambil peluru tu aku ni. Ya! Hei! Ya! Jangan kau ambil kau! Ada! Jangan kau! Ya! Waduh! Mempan juga pula ini orang. Bisa membahamkan lagi tu. Tapi dah belum tahu ilmu ajaran sakti tu Siapin lu! Tebu! Ya! Macam tu aja punya ilmu sakti. Tak rasa apa-apa pun. Mana kau nuntut ni? Cuba rasa aku punya pula. Ya! Tu lagi seorang pendekar mana pula tu? Macam nak buat aerobik je nampak gayanya.
Alah, terbang lagi. Konon Bruce Lee lah tu kot. Boringnya. Hai. Aduh, ampunkan gua. Ni apa benda main macam budak-budaknya? Dah besar-besar gini main congkak lagi ke? Ha? Apa lagi yang Beta boleh main di dalam istana ini? Hanya ini yang Ayahanda Beta sediakan. Ceh, banyak lagi permainan yang standard kau boleh main. Macam speedboat ke, jet ski ke. Tak pun paling command polis entry. Dah, start hari ni jangan main congkak ni lagi. Tahu? Tuanku, itulah dia pendekat usop yang jahat lagi ganas tu, Tuanku. Apa kita nak buat sekarang? Mana Beta tahu? Kamulah fikir sendiri. Kan Beta bayar gaji kamu untuk fikir benda-benda ni semua. Ini dia Sultan Pak Mat pemerintah negeri Pak Sonto ni Apakah geran kamu datang membuat onar di istana Beta ini? Mau menderhaka kepada raja? Cis, Melayu tidak pernah melanggar adat. Aku datang bukan nak bawa onar, bukan nak langgar adat. Datang bukan sebarang datang. Datangin berhadiah. Aku dah bukti kepada negeri Pak Sonto ni tau. Tengok ni. Aku tangkap 3 orang pendatang haram yang masuk ke negara ni tanpa permit yang sah. Sekarang, mana upah aku? Itu bukan pendatang haram. Mereka memang kami import dari luar, khas untuk menghapuskan kamu, pendahaka yang durjana. Import dari luar. Semi pro lah ni. Nak suruh bunuh aku Banyak cantik. Apa kesalahan yang aku dah buat, ha? Cakaplah. Macamlah aku ni jahat sangat. Kau jahat. Kau bunuh rakyat tempatan dan pelancong-pelancong asing. Kau membuat negeri Beta jadi huru-hara. Kau merompak harta benda mereka. Kau musnahkan tempat-tempat tinggal mereka. Itu kau kata tak jahat? Tak jahat ke tu? Jadi tak nak kasih hadiah lah ni. Tak apa. Tapi menyesal nanti. Pendekar Sim, hamba rasa elok kita singgah sebentar di warung itu, membasah tekak dan beristirahat barang seketika. Penuh warungnya. Tak sangka ramai pula yang kebulur seperti kita. Habis, bagaimana kita mau mendudukkan diri kita di situ, Pendekar Abang Buden? Alah, kita halau sajalah. Takkan mereka tak kenal kita, pendekar dari Gunung Terkelendat. Ya, halau saja bodoh yang botak itu, Pendekar Abang Buden. Kita ambil kerusi dia. Hei, kau tak respect ke siapa depan kau ni, Tak sayang nyawa. Nyah kau dari situ. Elah, buat tak dengar pula. Aku cakap dengan kau lah, botak. Botak? Ambil ni. Ya. Jaga, Abang Buden. Jimu kerajaan kita. Ya. Ayo, Pak. Pendekar Abang Buden sudah meninggal dunia kan ni. Ayo, apa guna buat ni? Mulut tu lupa sangat. Kan dah kena? Lain kali cakap dengan kawan kau tu, jaga sikit budi bahasa. Cik, berani wong kau mengata macam itu sama aku, Ingat aku tak ada takut dah. Habis tu, nak melawan lah tu. Biar aku kikis wong kau punya kapla dengan aku punya barang ni. Biar betul-betul licin. Cik. Jangan bermimpi kawan. Kau belum mahir bermain senjata. Adai, apa ni? Mana Haji main peletot tangan lah? Macam mana aku membuka silat? Lain kali datang tempat orang, jangan nak tunjuk lagak. Jangan tengok orang tak ada mata tau. Bila masa aku cakap Mongol tak ada memiliki mata? Adai. Pergi dari sini. Jangan datang lagi.
aku jumpa lagi kau orang dalam kampung ni, aku cabut telinga kau orang, tahu? Ha, pergi. Aduh, jomlah kita makan kat tempat lain. Betul lah. Bahayalah ini orang. Akunya kita paling ganas di negeri ini. Rupanya ada lagi orang lagi ganas gila. Aku power, aku terror. Tak ada lagi sesiapa yang mampu mencabar aku. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Janganlah tuanku bermuram doja. Kelak kesihatan akan terganggu. Beta tidak tahu apa lagi ikhtiar kita bermanda. Apakah nasib rakyat beta di luar sana? Derita dan sengsara angkara si usuk bencana. Tuanku berehatlah. Biar Patik yang menangani masalah. Ikhtiarkanlah apa-apa yang sepatutnya memanda. Beta ingin bersendirian seketika. Jangan diganggu. Kelak beta jadi tension gila. Tutur aja, tutur lagi. Cepat naik, kenapa? Melur, naik ke rumah, cepat. Tengok, semua takut. Terornya aku. Diam, tahan apa? Jangan bising, nanti dia tahu kita kat dalam. Apa-apa janganlah cakap. Kis, berani kau membuat aku terperanjat je. Kau belum kenal lagi pendekar usuk ke? Nak ambil kau? Amang, matilah aku. Oi budak, kau jual apa tu? Mari aku tengok. Oh, kuih. Cantik juga tu. Aku pun tengah lapar ni. Mari sini daga tu. Aku nak pinjam sikit kuih kau. Janganlah bang. Nanti saya punya amak marah. Apa saya mau jawab? Tak guna punya budak. Kau tak takut dengan aku Ha? 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 Siapa yang berani membaling aku dengan slipper ni, ha? Apa benda ni? Ish, pelitnya. Macam kaki ayam. Selamat berjumpa pendekar usuk. Nak cakap-cakap dulu ke atau nak lawan terus ni selebet? Pendekar selebet. Nak lawan aku lah ni ya. Kita kerjakan dia betul-betul, Bet. Biar sampai hilang sambung dan bongkak dia tu. Itu sudah mesti. Kalau patut biar sampai koma terus. Apa lagi? Kata nak lawan. Marilah lawan. Jangan ingat rupa kau orang tu pelik. Aku takut. Macam mana ni? Nak lawan ke tanah ni? Alah, kita bukan nak lawan lah. Kita nak ajar kau macam mana nak jadi manusia yang baik. Kurang ajar lah tu. Kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan sekarang ni. Alah, samalah. Kau pun tak tahu dengan siapa kau berhadapan ni kan? Biar aku tunjuk sikit. Bang, kau pegang spek aku ni bang. Pecah pula nanti mahal tu. Oi. Terimalah tikaman aku ini. Tikaman tidak diterima. Ya. Aduh. Nah, ambil ni satu lagi. Ya. Aku belum kalah lagi kau. Tadi tu aku memain je. Ini realnya. Kau jaga ni. Tak payah jaga. Tak teret pula tu. Macam pula pengantin je. Ya. Hai. Ya kalah. Tak adalah teret sangat pun. Macam lawan dengan budak bawah umur je. Aduh. Ada. Tak nak lawan dah.
Okeylah. Aku kalah. Ampun. Tak nak buat lagi dah. Tak, aku janji sumpah. Janji apa? Mengigau Masuk, pergi mandi. Senja-senja ni tidur kat pangkin tak elok tau. Pergi masuk. Terlelap lah Kak Kia. Dasar betul lah mimpi tadi. Alamak. Apa sal? Pendekar selebet. Aku kenal lah usut tu. Tak pasal-pasal panggil aku pendekar. Lawaknya.